Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Kisah Tengku Kudin, Putera Kedah dalam Gelora Perang Selangor. Tengku Kudin atau nama sebenarnya Tunku Diaudin Ibni Sultan Zainal Rashid. Pertama, dilahirkan pada tahun 1835 di Pulau Pinang. Baginda merupakan seorang putera kepada Kesultanan Kedah. Lahir dalam lingkungan keluarga diraja yang syarat dengan tradisi pemerintahan dan politik istana. Nenda baginda ialah Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, manakala kekanda baginda ialah Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah, Sultan Kedah yang kelak memainkan peranan penting dalam perjalanan hidup Tengku Kudin. Sejak usia muda, Tengku Kudin dikatakan terpengaruh dengan cara hidup Eropah dan menerima pendidikan separuh Eropah. Pendedahan ini membentuk cara fikir baginda yang berbeza berbanding kebanyakan pembesar Melayu pada zamannya. Pendidikan dan gaya hidup tersebut menjadikan baginda seorang tokoh yang lebih terbuka, tetapi pada masa yang sama menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan sesetengah golongan bangsawan tradisional. Ketika pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin ketiga, Tengku Kudin pernah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Namun, kedudukan itu tidak bertahan lama. Penglibatan baginda dalam konflik politik dan peperangan di Selangor akhirnya membawa kepada pelucutan jawatan tersebut, satu titik penting yang mengubah arah hidup baginda secara drastik. Takdir membawa Tengku Kudin ke Selangor pada saat negeri itu sedang bergolak. Selangor ketika itu dilanda konflik antara Raja Mahadi dan Raja Abdullah bin Raja Jaafar yang kemudiannya dikenali sebagai Perang Kelang atau Perang Saudara Selangor. Dalam suasana politik yang tegang ini, Tengku Kudin mendapat tempat dalam pemerintahan Selangor apabila baginda berkahwin dengan Raja Arfah II, puteri kepada Sultan Abdul Samad pada bulan Jun 1868. Pada 26 Jun 1868, Sultan Abdul Samad melantik Tengku Kudin sebagai Wizurai atau Wakil Yam Tuan Selangor. Pelantikan ini disertai dengan surat kuasa penuh yang memberikan Tengku Kudin hak mentadbir dan memajukan negeri Selangor bagi kepentingan Sultan, putera-putera baginda serta seluruh rakyat. Surat kuasa tersebut menjadikan Tengku Kudin sebagai wakil mutlak Sultan Abdul Samad dalam menyelesaikan konflik yang sedang berlarutan. Namun, pelantikan ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Raja Mahadi menolak kewibawaan Tengku Kudin dengan alasan bahawa baginda hanyalah orang dagang. Penentangan turut datang daripada putera-putera Sultan Abdul Samad sendiri, iaitu Raja Kahar, Raja Musa dan Raja Yaakub, selain beberapa orang besar Selangor termasuk Datuk Bandar Langat. Keadaan ini menjadikan kedudukan Tengku Kudin semakin sukar meskipun baginda memiliki kuasa penuh secara rasmi. Pada tahun 1869, konflik semakin memuncak. Raja Ismail, anak kepada Raja Abdullah, dengan bantuan Raja Sulaiman bin Raja Hasan dari Sungai Raya, melancarkan serangan ke atas Raja Mahadi. Raja Ismail turut memohon bantuan Tengku Kudin. Gabungan angkatan ini membawa Tengku Kudin tiba di Kelang pada Oktober 1869. Setibanya di sana, baginda mengutus surat kepada Raja Mahadi dengan niat untuk mendamaikan perselisihan antara Raja Mahadi dan Raja Ismail. Namun cadangan damai itu ditolak. Penolakan tersebut dimaklumkan kepada Sultan Abdul Samad yang kemudiannya menghantar 200 orang ke Kelang bagi memperkuatkan angkatan Tengku Kudin. Dengan sokongan ini, Tengku Kudin melancarkan serangan ke atas kubu Raja Mahadi. Selain serangan ketenteraan, baginda turut menyekat bekalan makanan dan perdagangan bijih timah antara Kelang dengan pihak luar bagi melemahkan pihak lawan. Dalam usaha ini, Tengku Kudin mendapat bantuan pasukan di bawah pimpinan De Fontaine yang membidil kubu Raja Mahadi di atas bukit di Kelang. Peperangan berlarutan sehingga tahun 1870 dan akhirnya Raja Mahadi terpaksa meninggalkan kubunya di Kelang. Kubu Raja Mahadi di Kuala Selangor pula ditinggalkan pada tahun 1871. Namun, konflik belum berakhir. Pada tahun 1872, Raja Mahadi kembali dengan sokongan besar daripada pelbagai tokoh, termasuk Raja Muda Musa, Raja Kahar, Raja Berkat, Raja Mahmud Kapak Cina, Raja Hitam, Raja Ali, Raja Asal, Syed Mashhur,
Panglima Kanting, Imam Perang Berantai, Panglima Tanggong, serta Chong Chong, seorang pemimpin kongsi gelap Cina. Gabungan ini berjaya menguasai Kuala Selangor dan Klang. Pada tahun 1873, Angkatan Tengku Kudin dengan bantuan Yap Ahloi dan orang Pahang melancarkan serangan balas. Raja Mahadi akhirnya dikalahkan dan berundur. Pada tahun 1874, Raja Mahadi berlindung di Singapura, namun terus merancang untuk menawan kembali Klang. British menawarkan allowance bulanan sebanyak $350 agar beliau menghentikan perjuangan, tetapi tawaran itu ditolak. Raja Mahadi akhirnya dipenjarakan sebelum dibebaskan kerana ketiadaan bukti kukuh dan meninggal dunia di Singapura pada 10 Januari 1882. Sementara itu, pada tahun 1872, Tengku Kudin dimurkai oleh kekandanya, Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah, kerana mencampuri urusan peperangan di Selangor. Akibatnya, Baginda dilucutkan daripada jawatan Raja Muda Kedah dan digantikan oleh Tunku Yaakob. Selepas Perang Kelang, Tengku Kudin disingkirkan daripada pentadbiran Selangor oleh British yang beranggapan kehadiran Baginda boleh mencetuskan konflik berterusan. Baginda dipencenkan dengan pampasan $30,000 dalam bentuk bon serta pencen bulanan $500, manakala isteri Baginda menerima $200 sebulan daripada kerajaan Selangor. Tengku Kudin kemudian kembali ke Kedah dan terlibat dalam konflik politik takhta sebagai seorang pembangkang. Akhir hayat Baginda berakhir di Pulau Pinang pada 25 Mei 1909. Jenazah Tengku Kudin dibawa pulang ke Kedah dan dimakamkan di makam Diraja Langgar, meninggalkan legasi sebagai seorang putera Kedah yang memainkan peranan besar dalam sejarah Selangor dan Perang Kelang.